Usah bro, sis. Mari pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni aku nak cover laju gila babeng pasal NXT Vengeance Day. Tapi tak laju gila babeng, agak panjang untuk SmackDown semalam. Ini consider dah Isnin pagi. So SmackDown hari Sabtu kan. Lambat sikit sebab aku dah shoot dah video ni. Tapi tak sedar di pertengahan jalan aku shoot video ni, bateri mic dah habis. So aku time to give up, tak ada rasa nak shoot balik. Sekarang ni baru ada rasa nak shoot balik lah. So apa-apa pun, kalau korang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling, belum lagi tekan butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share bela butang subscribe. Sebab kita dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni sedang menuju ke 40,000 subscribers. Yes, road to 40k subscribers. Kalau WWE tengah road to WrestleMania 42, kita 40k subscribers. So hopefully by the time WrestleMania nanti, mana tahu kita dah boleh 40k subscribers, okay? Untuk NXT Vengeance Day, macam aku cakap tadi, aku nak cover laju-laju disebabkan aku terlupa hari tu nak cerita pasal Vengeance Day. Dekat video aku cover pasal Raw. Sebab video tu aku agak rushing. So pasal tu aku terlupa lah. Okay. So untuk NXT Vengeance Day, first kali kita ada perlawanan Blake Monroe lawan dengan Jada Parker dalam satu perlawanan street fight. Betul lah. Dalam street fight. Satu perlawanan yang bagi aku best, tapi tak adalah wow ke apa pun. Penggunaan weapon yang baik. And then Blake Monroe menang pun aku rasa keputusan yang tepat. Walaupun aku minat betul dengan Jada Parker punya hasil kerja. Tapi aku rasa memang Blake Monroe patut menang dekat sini. Kalau nak ada repeat lepas ni, bagi Jada menang pun okay. Tapi match boleh lah, best lah, tapi nothing wow. Perlawanan kedua bagi aku best gila. Daripada mula dia dekat parking lot tu, sampailah masuk ke dalam gelanggang, bagi aku memang best lah. Tony D'Angelo lawan dengan Dion Lennox. Aku just nak cakap satu je pasal Tony D ni. Setiap kali dia buka mulut, aku rasa macam hampir gila karakter. Muka dah ganas, penampilan dah baik. Tapi bila buka mulut, suara dia tu macam, untuk aku macam buat dia nampak macam tak nampak badass seperti apa yang kita nampak pada wajah dia tu. Suara tu macam buat kantoi sikit. So aku rasa macam Tony D ni better bagi manager seorang kot. Bagi dia manager, and then kerja dia diam, muka serius macam yang dia dah buat sekarang ni, and then kerja dia bantai orang je. So itu apa aku rasa untuk Tony D lah. Dan untuk Tony D dengan Dion Lennox, macam aku cakap tadi, best gila. Aku enjoy. Memang best lah match ni. Daripada mula sampai habis aku tak rasa bosan langsung lah. Perlawanan yang ketiga kita ada North American Women's. Tatum Paxley lawan dengan Izzy Dame. Aku tak expect kita dapat new Women's North American Champion. Aku fikir Izzy Dame akan retain. Tapi bila ada new champion ni aku okay sebab perlawanan match ni pun daripada mula sampai habis bagi aku memang best lah. Dengan crowd memang betul-betul in behind Tatum kan. So overall aku enjoy. Dan aku sangat okay bila ada new champion dengan hasil perlawanan ni macam ni. Lepas tu apa lagi? Perlawanan keempat kita ada Lola Vice, Kelani Jordan, NXT Underground punya match. Mula-mula sampai tengah-tengah biasa je, tapi tengah-tengah sampai habis bagi aku best. So tak adalah nak kata satu perlawanan NXT Underground paling best pernah aku tengok. Tidak, kita pernah tengok NXT Underground yang lagi best. Tapi at least better lah. Yang ni okay lah, taklah teruk, taklah boring, taklah average. And then perlawanan terakhir yang bagi aku agak sedikit mengecewakan sebab bagi aku perlawanan paling kurang best lah for the whole night untuk NXT Vengeance Day, Joe Henry dan juga Ricky Sainz untuk NXT Champion. Lagi-lagi ada Ethan Page kacau. Aku ingatkan akan ada something yang berlaku dekat hujung match tapi tak ada, sedikit kecewa lah. So kalau aku kena bagi bintang untuk NXT Vengeance Day, aku akan bagi 7.5 bintang daripada 10 bintang. Kalau ending tu ada something happen, someone datang ke apa ke nak tolong si Joe Henry ke, benda tu mungkin boleh buat short lagi lah ending ataupun penutup Vengeance Day. Tapi bila tak ada, aku rasa 7.5/10 tu fair lah. Match of the night untuk aku, Dion Lennox dengan Tony D'Angelo. Performer of the night untuk aku akan bagi pada Tatum Paxley lah. Dan best moment of the night bagi aku, Tatum Paxley menang Women's North American Champion. So itu untuk NXT Vengeance Day. Dan untuk SmackDown, jom kita mulakanlah dengan Drew McIntyre yang bagi aku agak mengada-ngada lah. Untuk someone yang nampak badass, besar, solid, muka tak adalah jambu, muka ganas juga, dengan rambut macam psycho lagi. Kuat mengada serius mengada. Dia, kau dah tahu kau yang banyak buat tarik cari pasal, tapi at the end
kau makan balik semua benda tu, lepas tu kau play victim pula. In real life kalau aku jumpa orang macam ni, memang aku sepak je. Memang aku tak suka gila perangai orang macam ni. Dan Drew McIntyre bawa watak tu dengan sangat baik lah, maksud dia. Wah, bukan itu dia in real life, tidak kan. So dia deliver karakter dia dengan sangat baik, sebab aku memang menyirap habis dengan karakter dia yang dia cari pasal dulu. Lepas tu bila dia kena balik balasan, dia tak boleh terima. So Drew McIntyre kata dia nak quit. So ingatkan dia betul-betul quit. Macam apa, daripada segi story tu betul-betul quit untuk seminggu 2 minggu. Lepas dah nak dekat WrestleMania baru muncul balik. Tapi tak, malam tu juga dia muncul balik weh. Kuat sembang Mamat ni. So kita tahu dia takkan quit, sebab itulah perangai Drew, yang karakter dia yang kita tahu kan. Tapi itulah, dia muncul pergi serang Jacob Fatu dalam perlawanan Jacob Fatu dengan Trick Williams, which is aku rasa that is the right story to do. Kau build up lagi Jacob Fatu dengan Drew McIntyre ni menuju ke WrestleMania 42. Dalam masa yang sama, bila Trick Williams menang, kau bantu juga naikkan lagi Trick Williams ni dekat SmackDown. Sebab aku rasa memang patut pun Trick menang dengan cara Jacob Fatu di screw macam tu. So it is a very good angle lah untuk Jacob dan juga Drew dekat SmackDown minggu ni, walaupun Drew nampak mengada. Sebab aku takut juga benda ni akan mendowngradekan karakter Drew, yang merupakan someone yang figura dia nampak, ataupun dia punya appearance dia nampak macam seorang badass, tapi ada hati yang tisu habis ni. Dia macam hati dah setan dalam masa yang sama, tapi bila kena kat kau macam tisu. So dia macam tak tahu dia macam menghilangkan badass yang ada pada Drew McIntyre tu. So macam nak take dia for serious pun susah. Tapi macam mana pun karakter yang dia bawa tu dia deliver lah. Tu paling penting. So hopefully lepas ni Drew McIntyre kurangkan mengada-ngada dia tu kot. Sebab macam teringat aku dekat member sekolah aku yang macam tu juga. Sikit-sikit koyak. Sikit-sikit rasa dia lah mangsa. Sikit-sikit rasa orang lain lah punca. Padahal dia mula dulu. So yep. Itu dah level personal lah tu. Lepas tu kita ada apa ni, Chelsea Green naik wheelchair, ditolak oleh si Tiffany Stratton, sampai aku tak tahu dah pergi mana dah wheelchair tu. Nice kan kalau minggu depan tiba-tiba dia orang buat macam story yang wheelchair tu bergerak, Alba Fire tengah mengejar. Sekarang ni dah jauh daripada stadium minggu lepas, dah termasuk Canada ke apa ke. Aku rasa tu boleh jadi satu comedy angle yang macam buat karakter Chelsea Green ni nampak lagi mengada, which is memang kena sebab Chelsea Green macam tu lah. Tapi disebabkan dia macam tu, kita tengoklah apa jadi pada Chelsea. Dah kena dengan PSG, kena pula dengan Newcastle. Aduh. Macam mana lah hari tu orang boleh minta Newcastle tak nak jumpa PSG, jumpa Newcastle pun kena. Dekat home lagi, kat Stamford Bridge lagi. Belum main away lagi. So tak tahulah, koyak pula nak sembang pasal Chelsea. Malah cerita panjang. Ini semua balasan. Aku ni macam Drew McIntyre lah. Dah kena dah. Dulu cek pasal dengan orang Drew McIntyre kan. Lepas tu hilang champion dia. Aku cek pasal dengan fan MU. Sekarang ni kau tengok apa jadi dengan Chelsea. Aku tak faham kenapa Carmelo Hayes nak terhegeh-hegeh dengan Ilya Dragunov walhal dia champion. Patutnya challenger kau tu lah yang patut terhegeh-hegeh nak lawan dengan kau. Kau champion, tolonglah jaga kau punya value. Tak payah nak terhegeh-hegeh sangat. Yes, aku tahu kau ada something nak prove yang kali ni kau boleh beat si Ilya Dragunov tanpa ada gangguan dan sebagainya. Tapi kau dah jadi champion kot. Jangan terlalu terhegeh. Mungkin kau boleh macam apa, bakar sikit ke, psycho sikit ke, provoke sikit ke, sikit-sikit dah lah. Ini tiap-tiap minggu cari Ilya, tiap-tiap minggu cari Ilya macam, weh kau champion weh. Patutnya Ilya tiap-tiap minggu cari kau, nak jumpa kau, nak lawan dengan kau. Sebab dia kena screw. Tapi orang lain halang, kau macam okay je. Ini tak payah kau yang terhegeh-hegeh. So aku rasa macam, why man? Mungkin lepas ni lebih relax kot. Camilo kena lebih relax sikit lah. MFT dengan Wyatt Six pun agak menyakitkan hati aku. Sebab kau tengok MFT, budak-budak si Solo tu semua dah bercatkan muka diorang tu. Wyatt Six karakter dah boleh kata macam almost mystic punya karakter. Tapi feud diorang ni hanya melibatkan lampu, lantern. Rembat lantern Wyatt Six cuba nak ambil balik, lepas tu kena rembat balik. Itu je ke modal yang kau boleh buat. Dah berminggu-minggu macam tu. Macam seolah-olah kau macam stalling story sebab tak ada idea sangat. Janji bila dah dekat WrestleMania ke, SmackDown before ataupun after Mania, dia orang dah finalisekan dia orang punya story, boleh move on dengan story lain ke. Aku tak tahulah. Tapi weh, kau boleh buat macam-macam dengan Wyatt Six. Kau boleh buat Wyatt Six main game dengan si MFT ni.
Tapi kau tak buat benda tu. Padahal, yes, aku tahu zaman sekarang orang tak percaya sangat pada mystic character. Tapi for the sake of entertainment, orang faham. And then kalau kau fikir macam orang dah tak faham sangat, orang tak layan sangat mystic character, kenapa kau nak buat Wyatt Six at the first place? Dah alalang kau dah ada Wyatt Six, kau utilisekan orang betul-betul, masukkan elemen yang kena dengan diorang. Aku rasa ini story yang macam, apa, itu je ke yang kau boleh buat? So, aku seriously disappointed dengan feud antara MFT dan juga Wyatt Six. Sebab benda ni, walaupun tak se-iconic Shield dan juga Wyatt family dulu, tapi at least dia bolehlah kejar tak jauh. Kalau Shield dengan Wyatt Six tu dah level 1 atas dia punya power, ini bolehlah duduk level 3. Tapi story macam ni aku rasa duduk level 8, 9, 10 je. Do something lah. Kau sakit hati tu aku tengok takat rembat-rembat lampu. Macam budak-budak sekolah rembat pencil box. Macam tu lah. Banyak personal sekolah masuk kat sini ni, Fahal. Berbeza pula dengan R-Truth, masih lagi menghiburkan. Aku suka betul bila dia confused tengok MFT tu, dia fikir Judgment Day. Lepas tu aku suka juga dia duk kata budak-budak Los Garza tu tak pakai deodorant. Kelakar. Okay, kelakar. And then si siapa ni? Hussein. Seorang lagi cerita pasal kelakar Hussein. Minggu ni dekat SmackDown dia biasa sikit lah. Dia just show off dia punya baju. The Miz pun terkejut. The Miz tak tahu lagi. Baju Danhausen tu antara yang laris terjual dekat www.shop.com sekarang ni. Yes, mengalahkan baju Cody, Roman, Stone Cold. Baju tu semua kalah. Bukan overall collection lah, tapi dalam top 10 ranking untuk minggu ni ke bulan ni, tak silap aku, dia menang lah. Sebab baju Stone Cold masih lagi laris tau dijual, walaupun Stone Cold dah bersara. So Danhausen punya baju laris dijual. Aku rasa lepas ni WWE akan cuba mula sumbat Danhausen dekat tekak kita lebih daripada sekarang. Pasal tu dekat Raw dengan SmackDown pun kita nampak dia juga. Walaupun aku rasa dia ni better duduk kat Raw je. Tapi angle kalau melibatkan dia dengan The Miz macam menarik. Tapi kenapa aku tak prefer dia dekat SmackDown? Sebab SmackDown dah ada R-Truth. Apa pun Danhausen, sumpahan dia berjaya kena dekat The Miz. Sebab The Miz dah kena penumbuk oleh Jelly Roll. Dan cerita pasal Jelly Roll, dah ada news bagi tahu WWE nak Jelly Roll ada match dekat WrestleMania nanti. Dan aku rasa the best match untuk Jelly Roll dekat WrestleMania nanti adalah tag team match, di mana Jelly Roll dengan partner dia akan lawan dengan The Miz dan juga Kate Wilson. Tapi siapa partner Jelly Roll tu? Alang-alang kat sini kau pakai je si Hussein tu jadi partner si Jelly Roll. Biarlah ini comedy match ke apa ke, sebab The Miz pun sekarang dah memang macam tu. Kate Wilson tu pun dah macam tu. Jelly Roll celebrity je elak. And then Hussein, tak apa, comedy match, layankan. Buat je tag team match 2 lawan 2 melibatkan 4 orang ni. Aku suka kalau benda ni jadi dekat WrestleMania nanti. Dah lalang Danhausen tu dah mula, lama-lama akan mula over dengan crowd. Baju dia pun cantik, aku suka. So why not go for it lah. So itu melibatkan si Hussein, Jelly Roll. Diorang akan buat Julia dengan Tiffany Stratton untuk Women United States Champion dekat WrestleMania nanti. So Julia dah boleh siap-siap ucapkan bye-bye dekat kejuaraan tu. Sebab aku rasa aku yakin lah TV akan menang dekat WrestleMania. Adegan jilat-jilat muka melibatkan Jade Cargill dan juga Michin. Apa benda bagi jilat muka member? Aku tengok SmackDown hari Sabtu. Aku tengok SmackDown hari Sabtu. Lepas tu aku ingatkan SmackDown tak adalah best mana. Aku tak plan nak buat video untuk SmackDown. Aku fikir nak buat shorts cover NXT Vengeance Day je. So bila dah tengok apa berlaku dekat hujung SmackDown, aku rasa kena buat video lah. Tapi bila dah berlaku benda tu, aku tak take note apa benda yang aku nak cakap daripada awal. So aku fikir macam tak apa, nanti aku buka Netflix balik untuk aku macam check balik apa momen-momen penting. So bila aku play balik, aku tengok camera angle untuk Jade Cargill dan juga Michin dekat SmackDown dah tak sama dah part yang jilat muka tu. Sebelum ni nampak part jilat, sekarang nampak dia belakang. Dah tak nampak part jilat. Aku tak tahulah kenapa dia nak tukar angle. Walhal jilat muka, bukannya mulut ke apa pun. So, adakah itu still offensive jilat muka orang? Paling-paling kuman je lah. Kan? Tak tahu, tapi aku wonder lah kenapa. Memanglah kalau aku pergi jilat muka orang tiba-tiba ke apa, memang aku kena penampar lah. Tapi, untuk satu wrestling match takat jilat muka, aku rasa okey je kot. So, jilat muka. Bongok. Bella Twins. Yang ni tak ada jilat-jilat. Okay. Bella Twins buat comeback lagi sekali dekat SmackDown minggu ni. Bagi tahu dia orang punya intention nak go for Women's Tag Team Champion.
Tapi bila diorang ada kat situ, diorang juga boleh kata macam jadi asbab ataupun punca kepada Alexa dan juga Charlotte tak menang match ni. So match berakhir dengan DQ, and then next week kita dapat Bella Twins lawan dengan The Irresistible Forces, Naya dengan Lash. Which is aku rasa satu perlawanan yang kita dah tahu dah ending dia macam mana. Takkan ada decisive winner, dan benda ni akan lead kepada triple threat dekat triple threat tag team dekat WrestleMania nantilah. Irresistible Forces, Alexa, Charlotte dan juga Bella Twins untuk Women Tag Team Champion. Dah boleh baca dah. Aduh. Buatlah keunikan sikit. Kerja nak komplain je Mamat ni. Dan last kali. Bukan last kali. Dua lagi. Second last ni melibatkan Sami Zayn. Aku dah tak faham dah dengan karakter dia ni. Aku tahu itu adalah tanda-tanda awal untuk dia jadi heel lepas ni. Tapi seolah-olah macam tiap-tiap minggu benda sama. Lepas tu dah koyak, dah salah cakap apa semua, buang barang, tolak barang dan sebagainya. So aku tak, sekarang ni aku risau satu je. Yes, kita tahu Sami Zayn akan jadi heel tak lama lagi, tapi dia akan jadi heel yang macam mana? Itu yang aku risau. Heel yang macam mana? Kalau takat sekarang ni koyak, takat tolak barang, buang barang, bapak tak menarik gila Sami Zayn ni. Kalau jadi heel yang macam ni lah, macam Sami koyak, aku tak tahu apa yang baik pun untuk Sami Zayn jadi heel, sebab aku suka lagi Sami Zayn jadi face. Tapi bila jadi face, diorang buat Sami Zayn ni jadi macam orang dah mula macam malas nak ambil pot, orang dah mula meluat. Tak ada macam something edgier ke daripada segi karakter untuk Sami Zayn. So aku risau bila Sami Zayn turn heel. Dan aku risau juga kalau minggu depan aku nampak benda yang sama lagi daripada Sami Zayn, tapi aku tak rasa akan nampak benda sama, sebab mungkin Cody tak akan muncul dekat SmackDown minggu depan. Tapi lagi 2 minggu ke apa ke, mungkin dia akan buat benda tu. Tapi Sami Zayn berlawan kat WrestleMania, aku dah rasa takkan berlaku dah. So tak tahulah apa akan jadi dengan Sami Zayn kat WrestleMania nanti. Paling-paling aku rasa heel turn dia akan berlaku lepas WrestleMania. So aku risau dengan Sami Zayn. Dan satu lagi, siapa yang datang selepas tu lah. Kalau dulu kita akan ada Karrion Kross datang dekat Sami Zayn untuk asal-asal Sami Zayn, Karrion Kross dengan Scarlett. Sekarang dah tukar mat. Style yang sama, tapi pakai Aleister Black dengan Zelina Vega juga, which is aku tak berminat lah. Tapi at least Karrion Kross dulu nak menang match punyalah susah. Aleister Black ni at least boleh lah menang dengan Randy Orton hari tu. Tak kisahlah ada gangguan ke apa ke, tapi at least dia boleh menang. Sebab aku rasa Aleister Black memang deserve untuk tak kalah selalu macam Karrion Kross. Walaupun nampak sekarang ni role dia dengan Zelina dah macam menggantikan Karrion Kross dan juga si Scarlett, seolah-olah macam bawa watak batu api buat orang jadi heel. Tengok Randy pun dah jadi heel lah sekarang. So itulah, Aleister memang dah jadi Karrion Kross, tapi versi yang lebih better sebab dia menang. So itu cerita pasal Aleister dan juga Zelina dan juga Sami. Sorry. Last kali kita nampak Randy Orton turn heel. Satu benda yang aku tak expect langsung. Beberapa jam sebelum SmackDown start, aku ada up news dekat berita WWE 2.0, aku punya Instagram pasal wrestling, yang bagi tahu Cody Rhodes kata akan ada perubahan pada karakter dia tak lama lagi. So aku tak expect akan berlaku dekat SmackDown minggu ni lah. Tapi yang berubah karakternya bukan si Cody, tapi si Randy. Orang semua expect Cody yang akan berubah, akan jadi heel ke apa, sebab Cody punya statement. And then dalam masa yang sama, Cody punya ialah kemenangan dia minggu lepas kalahkan Drew McIntyre jadi WWE Champion tu dapat backlash ramai. So benda tu membuatkan macam dah cukup masa ataupun cukup reason kenapa nak buat Cody jadi heel. Tiba-tiba dia orang swervekan Randy yang jadi heel. Ada pro and cons, sebab kat sini aku rasa macam kalau Randy heel tu typical, better Cody heel, nampak lain. Sebab kalau kita dah tahu Cody dengan Randy untuk WrestleMania, mesti orang dah boleh kata Randy lah yang akan jadi heel. Tapi benda tu expected lah, typical. Tak nampak macam wow sangat. Tapi kalau Cody jadi heel, wow, fresh. Benda yang kita tak expect, kan? Walaupun dah nampak macam ada tanam benih ke apa ke, tapi bila tak berlaku lah kan. Tapi bila berlaku, wow, dia orang betul-betul pull the trigger. Sekarang ni, kenapa Randy tu yang jadi heel? Okay, tadi aku kata ada pro and cons kan. Okay, bila Randy jadi heel, kita dapat balik Randy yang dulu, kan? Okay, kalau Randy bagi tahu reason kenapa dia jadi heel, disebabkan dia tahu that is the only way untuk dia jadi 15-time world champion. Sebab bila dia bawa watak baik, dia dah terlalu soft. Dia dah, pasal tu dia susah nak menang. Tapi bila dia jadi heel, dia kena jadi macam dulu balik, baru dia boleh jadi 15-time world champion. Make sense. Tapi kalau kau buat Randy kalah lepas dah buat Randy macam ni kat WrestleMania, what's the point?
Kalau kau buat Cody Hill, lepas tu Cody retain title tu kat WrestleMania, orang memang tak suka sebab orang tak suka Cody. Tapi tak apa, dia heel. It's okay. It's okay. Tapi bila Randy dah heel, orang akan suka tau Randy heel. Tapi bila kau tak bagi Randy menang kat WrestleMania, Cody pula babyface, Cody retain. Oh, habislah kau. Habislah kau. So, aku suka Randy Hill, tapi aku prefer Cody Hill. Sebab, yelah masing-masing ada bagusnya Cody Hill, ada bagusnya Randy Hill. Kita boleh dapat Randy yang 2009 dulu, Apex Predator, The Viper. Aku ada feeling this Randy will be better than the last Randy that we see last few months, last 1 year maybe. Tapi itulah, satu je. Kalau Randy tak menang kat WrestleMania nanti, kau dah wasted kan lah. So, kau dah buat Randy jadi heel macam ni. Okay, tak ada masalah. Walaupun aku expect Cody, macam aku kata tadi, Randy jadi heel macam ni pun aku suka juga. Tapi Randy kena menang. Itu je. Kalau tak, sia-sia saja. Dan Cody akan kena lagi teruk lah. Kau punya face of the company akan lagi dibenci oleh rakyat jelata. So that's my 2 cents ataupun point yang melibatkan Randy dengan Cody. Randy dah jadi heel tu memang nampak nasty juga, berdarah Cody minggu ni. Dia hentam Cody guna kerusi masa Cody tengah terbaring kat steel step, walaupun tahu tak kena, tapi bila layankan aja nasty. Dia tolak jelly roll lagi. Tak rasa Randy akan lawan dengan jelly roll. So yep, Randy is heel now guys, and Cody still face, Cody still champion. So korang rasa Cody akan menang ke dekat WrestleMania nanti, ataupun Randy akan berjaya jadi 15-time world champion? Maybe korang boleh share pandangan korang kat ruangan komen kat bawah. Itu je lah untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Next video aku akan cover dulu Revolution sekali dengan Raw, AEW Revolution, and then baru aku buat Q&A members lah, yang hari tu aku dah bagi tahu. So terima kasih datang lagi. Motherfucker.